pesan kepada ibu bapa kita tentang phone scam yang semakin berleluasa. Sekarang ni penjenayah ada 1001 cara nak kempas duit simpanan orang tua kita. Duit dalam bank, ASB, tabung haji, belum tentu selamat. Kadang-kadang satu panggilan palsu habis lesat duit pencen yang dikumpul bertahun-tahun. Jadi, tolong ajar mereka beza panggilan sebenar dan panggilan scammer. Ingatkan 3 perkara penting ni. Bank takkan minta OTP. Jangan tekan link daripada SMS atau WhatsApp. Dan jangan panik bila diukut di telefon. Kalau nak lebih selamat, alihkan sebahagian duit pencen ke simpanan emas public gold. Boleh menabung melalui akaun CAP atau beli emas fizikal dan simpan sendiri. Public gold dah 17 tahun. Terbukti kukuh sebagai pengeluar emas terbesar di Malaysia. Sekiranya anda berminat untuk alihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas, boleh rujuk ini video untuk bermula. Saya akan bantu sebaiknya.